Bismillahirrahmanirrahim. Use linear approximation to estimate the value of 64.02 to the power of 2 over 3 minus square root of 64.02, correct to 3 decimal places. Okey, ni under topik linear approximation. Untuk solve soalan yang ni, soalan suruh guna linear approximation. Okey, bukan guna calculator. Okey, tapi untuk soalan ni, yang bagusnya awak boleh check dulu jawapan yang ni guna calculator. Yeah? Dan jawapan minta dalam 3 decimal places. So, awak tekan calculator and then nyatakan jawapan dalam 3 decimal places. So, you tekan calculator akan dapat 8.002 for 3 decimal places. Mula awak check dulu jawapan guna calculator. Okay? Tapi untuk soalan yang ni, kita perlu guna linear approximation untuk solve yang ni. To solve using linear approximation, kita ada 4 step. Okay? Okay, first step, find x and x naught. Apa dia x and x naught, kita akan discuss nanti. And then find fx and the value of fx naught. Step 3, find f prime x and the value of f prime x naught. Kalau tadi fx and the value of fx naught, yang ni find f prime. Bermaksud kita perlu differentiate. And then find the value of f prime x naught. Okay, last kali step 4 barulah kita boleh estimate ataupun approximate. Okay, using this formula. Okay, formula ni kalau tak hafal tak apa sebab dalam appendix nanti, appendix final akan diberi. Okay, dari topik linear approximation, ini formula yang akan diberi dalam appendix nanti. Okay, kalau awak compare dengan formula ni, belah kiri kita fx, yang ni simbol approximation ya. And then fx naught plus f prime x naught, tak ada apa-apa sini, maksudnya darab x minus x naught. Okay. So, fx naught ni yang kita cari dalam step 2, f prime x naught yang kita cari dalam step 3, x dengan x naught yang kita cari dalam step 1. Okay. Okay, apa dia x? Okay, x adalah the given decimal numbers. Bermaksud nombor perpuluhan yang diberi dalam soalan ni. Okay, x naught apa dia? Nearest whole number. Bermaksud kita bundarkan kepada nombor bulat yang terhampir, yang dari x tadi. Okay, and then di bawah yang step 1 ni, find x and x naught. So, kita tulislah nilai x. Okay, nilai x ni adalah 64.02. Kenapa? Sebab ini adalah the given decimal numbers. Okay, so ini adalah x. Okay. Perhatikan nilai desimal yang dia beri adalah sama sebab dalam silibus Calculus 1 untuk topik linear approximation memang akan diberi nilai desimal yang sama. Okay, yang tak sama tu kalau dalam Calculus 2 nanti, silibus Calculus 2. Okay, untuk silibus Calculus 1 jangan risau, memang akan diberi nilai desimal yang sama. Okay, so nilai x tadi adalah the given decimal numbers. So dalam soalan ni, the given decimal numbers adalah 64.02. Okay. Lepas tu kita dah dapat x, kita kena cari pula x naught. Apa dia x naught? The nearest whole numbers. Bermaksud dari nilai x tadi, kita bundarkan kepada nombor bulat terhampir. So kita akan dapat x naught equals to, bundarkan 64.02 kepada nombor bulat terhampir. So kita akan dapat 64 sebab perpuluhan selepasnya adalah 0. Less than 5. Okay. Okay, so dah dapat x, dah dapat x naught. So, settle untuk step 1. Okay. And then kita continue dengan step 2. Step 2 kita nak cari fx. Okay. Okay, fx tu apa dia? Perhatikan tadi, kita dah assume 64.02 tadi adalah x. Okay. Jadi, x ni kita gantikan dekat dalam nilai desimal tadi. Okay. So, kita akan dapat x to the power of 2 over 3 and then minus x ni gantikan ke dalam ni. So, kita akan dapat square root of x. Okay. So, this is fx.
fx tu maksudnya adalah function yang dalam variable x. Okay. So, kita dapat fx yang ni. Okay. Lepas dah dapat fx ni, lepas tu kita perlu cari pula fx naught. Okay. Fx naught tu bermaksud kita perlu gantikan x naught ni dengan 64. Yang kita dapat dari step 1 tadi, x naught equals to 64. So, kalau nak cari F64, kita gantikan 64 ke dalam Fx tadi. Okay. So, X ni sekarang kita replace by 64. Okay. So, kita akan dapat 64 to the power of 2 over 3 minus square root of 64. Okay. Tips untuk pilih nilai X yang betul dan nilai X naught yang betul adalah kalau kita cari fx naught, yang ni kita akan dapat nombor bulat ataupun kalau bukan nombor bulat pun at least dapat fraction tapi bukan decimal. Okay. So, yang ni kalau kita solve, awak boleh terus tekan calculator ataupun kalau kita solve without using calculator, 64 ni boleh replace dengan 4 cube sebab 4 cube equals to 64. Okay. Kenapa tukar kepada 4 cube? Sebab yang ni kuasanya ada 2 over 3. Ada over 3 kat bawah ni. Okay. And then minus square root of 64. Yang ni kalau kita solve, kuasa lagi darabkan. So, 3 dengan 3 yang ni boleh potong. Then we have 4 squared. 4 squared equals to 16. Minus square root of 64 adalah 8. So, 16 minus 8 equals to 8. Okay. So, perhatikan nilai fx naught ni dia mesti dalam bentuk nombor lah. Okay. Biasanya kita akan dapat dalam sama ada nombor bulat ataupun fraction. Okay. Jangan nyatakan dalam decimal supaya jawapan kita nanti tepat dan menghampiri jawapan kalkulator. Okay. Okay. And then step 3, find f prime x and the value of f prime x naught. F prime x ni maksudnya kita perlu differentiate dari fx. Okay. So, kita ambil yang fx tadi equals to x to the power of 2 over 3 minus square root of x. To find f prime x, yang radikal ni awak kena tukar dulu kepada exponent. So, kita akan dapat x to the power of 2 over 3 minus square root of x maksudnya x to the power of half. Okay. Sampai sini, ini masih lagi fx. And then nak cari f prime bermaksud kita perlu differentiate. Okay, yang ni kita boleh differentiate guna power rule. Okay, differentiate fx dapat f prime x equals to yang ni pindah depan ataupun darab dengan satu yang kat depan ni. Kita akan dapat 2 over 3 x. And then 2 over 3 minus 1 dapat negative 1 over 3. And then minus half ni pindah ke depan. So, dapat half and then x. Half minus 1 dapat negative half. Okay. Okay, yang ni kita punya f prime x. Lepas tu kita nak cari the value of f prime x naught. So, untuk f prime x naught, kita gantikan x naught dengan 64. Okay. So, tadi ni adalah f prime x. Untuk f prime 64, kita gantikan 64 ke dalam variable x. So, kita akan dapat macam ni. 2 over 3 and then x kita gantikan dengan 64 to the power of negative 1 over 3 minus half and then x gantikan dengan 64 and then to the power of negative half. Okay, yang ni tadi kuasa negative 1 over 3 ya. Yang ni kuasa negative half. Okay. Okay, yang ni awak boleh tekan kalkulator ataupun kalau nak solve without using calculator sebab ni ada kuasa 1/3 ya, negatif 1/3. Okey, so yang ini, yang per 3 yang ini kita akan dapat kita boleh tulis sebagai okey, yang 64 ni boleh tulis sebagai 4 cube. Okey, sebab yang ni kuasa 1/3 kan. Pembawah ni 3. Okey, so kuasa negatif 1/3 ni 64 ni kita boleh tulis sebagai 4 to the power of 3 ataupun 4 cube. Yang 64 yang ni, oleh sebab dia per 2 di bawah ni, so kita boleh tulis 8 squared. Sebab 8 squared dapat 64, 4 cube pun dapat 64. Okay, kenapa kita tulis macam ni? Kalau kita solve without using calculator,
Okay, 3 ni dengan kuasa ni kita boleh darab. So, oleh sebab darab dengan negative 1/3. So, 3 yang ni boleh potong. Okay. And then yang ni pun sama. 2 ni dengan 2 bawah ni pun boleh potong. Okay. And then apa yang tinggal, okay, kita akan tinggal, yang daripada sini akan tinggal f prime x naught equals to, yang ni 2/3. Yang ni tinggal 4 to the power of negative 1. Okay, using properties of indices, 4 to the power of negative 1 adalah 1/4. And then minus 1/2. And then yang ni tadi tinggal 8 to the power of negative 1. 8 to the power of negative 1 using the properties of indices dapat 1/8. Okay, sampai sini kalau nak cepat boleh tekan calculator. So, kita akan dapat f prime x naught equals to 5/48. Okay. Perhatikan untuk nilai f prime x naught, pastikan nyatakan dalam fraction. Kalau dapat nombor bulat. Tapi kalau tak boleh nombor bulat, at least fraction. Tapi jangan nyatakan dalam decimal. Sebab kalau nyatakan dalam decimal, nanti dia akan efek jawapan akhir nanti. Okay. Tapi kalau kita gunakan nilai f prime x naught, nombor pecahan ataupun nombor bulat, you akan dapat jawapan yang tepat jitu lagi bermutu seperti kalkulator. Okay. Next, step 4 tadi adalah estimate ataupun approximate menggunakan formula yang ni. Okay. Okay, sebenarnya nilai yang belah kiri ni, fx ni sebenarnya adalah yang soalan ni. Okay. So, di bawah fx ni kita boleh gantikan dengan soalan ni. 64.02 to the power of 2/3 minus square root of 64.02. And then approximate to, okay, fs naught dari step 2 tadi, okay, kita dapat 8. Okay. And then f prime x naught kita dapat dari step 3 tadi, dapat 5/48. And then times in bracket x. Okay, x dari step 1 tadi kita dapat 64.02. And then minus, kita masukkan dalam formula ya. Minus x naught. X naught tadi dari step 1 tadi adalah 64. Kita just ganti saja dalam formula. Yang belah kiri ni, fx ni, kita gantikan dengan soalan. Okay. Okay, and then kita solve dulu yang dalam bracket ni. So, 64.02 minus 64 dapat 0.02. Okay, sampai sini kalau nak cepat boleh tekan calculator. And then jawapan akhir akan dapat 8.002. Ini untuk 3 decimal places. Jadi, kalau compare dengan jawapan calculator tadi, betul-betul sama kan? Biasanya kalau kita gunakan nilai f prime x naught dalam fraction ataupun dalam nombor bulat dan pilihan x naught kita tepat jitu lagi bermutu, kalau setakat 3 decimal places, 4 decimal places tu, awak akan dapat jawapan yang betul-betul sama seperti kalkulator. Okay. Jadi tips untuk solve soalan yang ni, mula-mula tekan dulu kalkulator untuk you confirmkan jawapan, untuk you boleh check jawapan. And then pastikan pilihan x naught kena tepat jitu lagi bermutu. Lepas tu nilai fs naught and nilai f prime x naught tu pastikan sama ada nombor bulat ataupun pecahan, tapi jangan decimal. Nilai decimal tu semasa jawapan last kali je baru nilai decimal. Okay. And then pastikan differentiate-nya pun betul. Okay.